Dia buat style baru. Mungkin dah. Mungkin dah. Dekat sebelah mana? Mutiara. Dia tepi ke tengah? Tepi sekali. Tepi. Naik tangga tu sebelah kanan. Kedai Amy kat mana? Sini, kat sini. Dekat kawas. Bagian belakang dekat kawas. Dekat kawas je. Kawas yang yang bagian belakang dia. Belakang balai polis tu. Belakang balai polis tu. Betul-betul kat situ. Nampak je dia punya ticket section. Warna merah. Oh. Memang dah sekarang. Dia buat style buffet tu orang dah ramai. Melonjak tinggi. Pukul berapa start? Pukul berapa start? Pukul 6 sampai pukul 11. Ha? Pukul 6 petang sampai pukul 11. 6 sampai 11 ya. Esok wayang tu. Nang. 6 petang sampai 11. Nanti saya pergi. Kedai dia yang penuh orang. Yalah. Ya kalau buffet macam tu memang naik kan. Kurang. Dia bini dia ni anak saya. Yang mana? Ni. Oh. Anak saya. Anak saya yang pertama. Oh dah tak tolong kat sana? Dia duduk rumah je. Ni? Dia mastermind. Oh. Dia mastermind. Apa perancangan kat dia, anak saya. Lobby dia rujuk kat dia. Sana dapat temu? Apa dia? Yang sana tu? Semua lelaki dia penting lah. 3 tempat sekarang ni. Dia orang kata Tiga tempat. Dia apa ke? Ha? Dia orang ambil sikit tak ada ke? Ambil apa? Macam bayar cash tu kan? Tak ada. Sekarang tak ada bayar cash. RM10. Tak ada. Oh pakai QR eh? QR semua sekarang. Oh. Lepas tu kalau bayar cash register ada. Semua melalui cash register. Kan? Apa tu CCTV penuh ni. Pasang Kamera semua. Memang dia orang tak boleh nak celok kerja apa semua. Dia tengok pantau macam kedai kotor ke apa ke. Semua dia pantau. Oh, daripada kamera. Daripada kamera. Dia boleh tengok. Pandai dia. Yalah. Dia pasang. Sebab ada dekat DIY tu kamera tu murah ya. Ya. TV tu kan. Murah je. Dia pandai ada jatuh apa semua kan. Orang tak boleh tipu je. Oh ya, dekat sini eh. Nanti petang saya tengok. Saya tak suka makan western ni. Yalah. Western ni udah budak je. Oh, budak-budak. Tak, sini cerita ni sekarang. Cina pun datang ni. Sini eh. Ha. Oh dia dah dapat tahu lah tu. Oh. Dekat Wisma Central yang duduk Ampang kan. Oh. Cina masuk. Kalau orang kata kalau Cina masuk sedap bersih. Bersih. Kan? Kalau Cina masuk. Cina masuk Kalau tidak Cina tak ni. Cina tak masuk. Tak masuk. Bukan senang Cina nak masuk kedai Melayu. Minggu depan habis apa kot? Minggu depan datang. Minggu depan Biar makan. Makan ke mana? Sini lah. Kita makan sini lah. Berapa ramai nak masak? Tak ada. Makan. Kita makan tu je lah. Lebih kurang kan? Bagi kurang. Kita makan apa dia je. Kalau nak mi, nasi lemak kan? Tak banyak belanja. Banyak mana? Kalau memang RM20 sebatang.